Adakah teksi ini benar-benar selamat pengalaman wanita Amerika yang mengejutkan di Malaysia? Betul ke kita nak naik teksi ni? 3 wanita Amerika dari New York, Catherine, Melanie dan Naomi yang terbiasa dengan hiruk pikuk kota mereka kini berdiri cemas sambil mempersiapkan diri untuk pengembaraan pertama mereka di Asia. Walaupun mereka pernah melancong ke Eropah dan Amerika Selatan, Asia merupakan sebuah benua yang sama sekali asing bagi mereka. Perjalanan mereka dirancang selama 10 hari merangkumi 2 negara jiran yang sangat berbeza. Negara pertama terkenal dengan suasana riuh rendah dan kota metropolitan yang sibuk, manakala negara kedua Malaysia digambarkan sebagai sebuah negara yang mesra dan kaya dengan budaya. Di sebuah kafe di lapangan terbang, mereka bertiga mengelilingi meja sibuk meneliti maklumat tentang destinasi mereka melalui telefon pintar. Negara pertama tu nampak sangat padat dan sibuk pusat segala-galanya, kata Melanie. Malaysia pula nampaknya lebih tenang dan penuh dengan kehijauan. Pelik kan, 2 negara yang begitu berbeza tapi bersebelahan sahaja. Perbualan itu mengisi hati mereka dengan rasa teruja. Sebelum menaiki pesawat, Naomi berkata dengan penuh semangat, "Hei, ini pasti akan menjadi kenangan seumur hidup." Beberapa jam kemudian, mereka tiba di lapangan terbang antarabangsa di negara jiran tersebut. Sebaik sahaja pengumuman di dalam pesawat kedengaran, Catherine menjenguk keluar tingkap dan terpegun. Terminal moden yang berdinding kaca dan skrin gergasi yang memaparkan iklan-iklan yang meriah terbentang di hadapan mata mereka. Ruang itu kelihatan begitu futuristik. Hebatnya, macam dah sampai ke kota masa depan. Namun kekaguman itu tidak bertahan lama. Ketika berada di kawasan tuntutan bagasi riak, wajah Melanie tiba-tiba berubah. "Tunggu sekejap. Roda beg aku hilang." Salah satu roda pada beg bagasinya yang masih baru telah patah sepenuhnya dan tergolek keluar. Sudut beg bagasi Naomi pula, kemek teruk jelas sekali menunjukkan ia telah dikendalikan dengan kasar. Mereka bertiga bergegas ke kaunter aduan lapangan terbang untuk melaporkan kejadian itu, tetapi jawapan yang diterima sangat mengecewakan. "Kami mohon maaf, tetapi kami tidak dapat memberikan pampasan. Lain kali sila lebih berhati-hati." Respons acuh tak acuh itu membuatkan mereka terdiam. Di Amerika, permohonan maaf dan proses tuntutan pampasan adalah prosedur biasa. "Apa? Lain kali kami yang patut berhati-hati, bukan sepatutnya pihak kamu," bisik Naomi tidak percaya. Persepsi awal mereka yang indah tentang Asia runtuh dalam masa kurang daripada 10 minit. Walaupun pernah terbaca di media sosial tentang pengendalian bagasi yang kasar di lapangan terbang negara itu, mereka tidak menyangka akan menjadi mangsa. "Jomlah kita ke hotel dulu," kata Catherine. Sambil menyeret bagasi yang rosak, mereka berjalan menuju ke perhentian teksi tanpa sepatah kata. Udara yang panas dan lembap di negara asing itu seolah-olah turut menyelubungi hati mereka. Sebaik sahaja pintu automatik lapangan terbang terbuka bahang lembap serta-merta menerpa mereka. Ia adalah udara yang sangat berbeza daripada udara New York yang biasa mereka sedut. Catherine, Melanie dan Naomi berjalan dalam diam sambil menarik bagasi mereka ke perhentian teksi. Cuaca yang panas, penerbangan yang panjang dan tekanan akibat kerosakan bagasi membuatkan wajah mereka jelas menunjukkan keletihan. "Harap-harap kita boleh berehat dengan tenang sampailah ke hotel," bisik Melanie. Mereka bertiga menaiki sebuah teksi berwarna biru yang berada di barisan hadapan. Di tempat duduk, pemandu seorang lelaki pertengahan umur berwajah muram duduk tanpa sebarang ekspresi. Dia langsung tidak memandang mereka dan terus menetapkan meter tanpa berkata apa-apa sebelum perlahan-lahan memulakan perjalanan. "Tolong ke hotel ini," kata Naomi sambil menunjukkan skrin telefonnya kepada pemandu. Pemandu itu hanya menjeling sekilas tanpa mengangguk atau memberi sebarang respons, lalu terus memandu. Beberapa minit kemudian, Melanie mengerutkan dahinya sambil melihat meter teksi. Kenapa meter ni bergerak laju semacam angka? Pada meter itu meningkat dengan kadar yang luar biasa, 10, 20, 30 ringgit. Kelajuan ini jelas berbeza daripada kadar tambang yang telah mereka selidiki sebelumnya. "Mustahil ia bergerak sepantas ini. Mesti ada sesuatu yang tak kena," kata Catherine dengan nada serius. Pemandu itu kekal membisu sesekali menjeling mereka melalui cermin pandang belakang dari sebalik cermin mata hitamnya. Tiba-tiba dia menekan pedal minyak dengan kuat dan sedetik kemudian membrek secara mengejut. Kereta bergoyang dengan kuat. Pemandu itu turut membunyikan horn sambil menukar lorong secara berbahaya membuatkan mereka bertiga berasa cemas.
Hei, bahayalah, jerit Catherine. Pada masa yang sama, teksi itu membrek kecemasan dan hampir melanggar barisan kereta yang sedang menunggu di lampu isyarat merah. Badan kereta tersentak ke hadapan dan Naomi secara spontan memegang belakang kerusi penumpang hadapan. Saya rasa nak turun, bisik Melanie, tetapi tiada siapa yang berani bergerak. Suasana yang ganjil dan menekan di dalam kereta yang sunyi itu menambahkan lagi rasa takut mereka. Akhirnya, apabila tiba di hotel, pemandu itu hanya menuding jari ke arah meter. Jumlah yang tertera adalah hampir RM200. Mahalnya. Catherine baru sahaja hendak membantah, tetapi pemandu itu mendengus dan menjeling tajam ke arahnya. Pada ketika itu, suasana di dalam kereta menjadi tegang. Sudahlah, bayar saja dan kita turun, kata Naomi. Mereka bertiga membayar dalam diam. Selepas turun dari teksi, mereka hanya mampu berpandangan sesama sendiri, tidak mampu berkata apa-apa. Walaupun baru sejam tiba di lapangan terbang, semangat percutian mereka sudah jatuh merudum. Adakah semua teksi di sini macam ni? Tanya Melanie dengan letih. Entahlah, tapi rasanya inilah realitinya, keluh Catherine. Sambil bimbangkan roda bagasinya yang rosak, dia berjalan menuju ke lobi hotel. Sebaik sahaja melangkah masuk ke lobi hotel, sedikit harapan mula timbul di hati mereka. Hiasan di kaunter penerimaan tetamu kelihatan kemas dan penghawa dingin berfungsi dengan baik. Mungkin tempat ini tidak seteruk yang disangka, fikir Catherine. Namun harapan itu musnah. Sebaik sahaja mereka mendaftar masuk dan melangkah ke dalam bilik. Tak mungkin Naomi menyelak cadar katil dan mendapati selimut di bawahnya berkedut dan kotor. Terdapat banyak kotoran pada permaidani. Sebaik sahaja pintu bilik air dibuka, bau hapak terus menusuk hidung. Melanie menjenguk ke dalam bilik mandi dan terus mengerutkan dahi. Mustahil aku nak mandi dalam keadaan bogel di sini. Mereka sudah tidak berdaya untuk mencari hotel lain sambil menyeret bagasi yang berat, keletihan akibat perjalanan jauh dan tekanan daripada pengalaman menaiki teksi tadi telah meletihkan mereka sepenuhnya. Tak apalah, kita cuma tinggal 1 malam. Jom kita keluar cari makan untuk tenangkan fikiran, pujuk mereka sesama sendiri. Setelah mengemas barang, mereka memutuskan untuk keluar bersiar-siar. Mereka menuju ke sebuah kawasan pusat bandar yang terkenal, tempat yang dipenuhi lampu neon pelancong dan anak muda. Wah, meriah juga tempat ni, kata Melanie dengan suara yang sedikit ceria. Jalanan dipenuhi dengan kedai-kedai kosmetik popular dan pelbagai jenis kedai lain. Pada pandangan pertama, ia kelihatan seperti suasana percutian yang ideal. Tetapi setelah berjalan seketika, mereka mula perasan keadaan di setiap sudut bandar itu. Di tepi jalan terdapat botol-botol plastik yang isinya tidak dihabiskan sisa makanan dan tisu yang digumpal. Di sudut-sudut bangunan, tintin kosong dan beg plastik dari kedai serbaneka berterbangan ditiup angin. Lebih teruk lagi, mereka melihat seorang anak muda meludah kahak di dinding. Kenapa bandar ni nampak kotor sangat, komen Naomi membuatkan Catherine dan Melanie turut berkerut dahi. Realiti yang mereka lihat sangat berbeza daripada imej indah yang dipaparkan di media sosial. Tak apalah, lepas makan nanti, mesti kita akan rasa lebih bertenaga, kata mereka cuba memujuk hati. Mereka masuk ke sebuah kedai makan yang mendapat ulasan yang baik, tetapi di situ satu lagi kejutan menanti mereka. Seorang pelayan meletakkan menu di atas meja seolah-olah melemparnya sebelum berlalu pergi. Ketika mengambil pesanan, dia langsung tidak memberi sebarang respons. Walaupun makanan dihidangkan dengan cepat, keseluruhan layanan terasa sangat mekanikal dan tidak mesra. Melanie pergi ke tandas dan kembali dengan wajah yang tegang. Jangan guna tandas di sini. Lantainya basah dan penuh dengan kesan tapak kaki. Makanan yang baru sahaja tiba sudah tidak lagi membangkitkan selera mereka. Meja makan menjadi sepi. Saya selalu bayangkan negara ini sebuah tempat yang sangat maju dan teratur, bisik Naomi. Ya, sangat berbeza daripada apa yang kita bayangkan. Rasa letih pula. Mereka tidak menyentuh makanan di hadapan mereka. Kesunyian berlanjutan untuk seketika. Hari pertama percutian mereka belum pun separuh berlalu, tetapi semangat mereka seolah-olah sudah hilang entah ke mana. Setelah menghabiskan 2 hari yang meletihkan di negara itu, wajah ketiga-tiga wanita itu jelas menunjukkan keletihan. Mereka tidak menyangka perjalanan ke Asia yang dinanti-nantikan akan diselubungi suasana yang begitu berat dalam masa 48 jam sahaja. Adakah Malaysia akan berbeza, bisik Naomi di sebuah bangku di lapangan terbang? Melanie tidak menjawab, hanya berhenti menatal telefonnya yang sedang mencari tempat-tempat menarik di Malaysia. Catherine pula memejamkan mata sambil memandang siling.
Suasana di antara mereka bukan lagi dipenuhi keterujaan tetapi keraguan. Di dalam pesawat tiada siapa yang banyak bercakap. Mereka hanya sesekali bertentang mata dan melepaskan keluhan. Ia seolah-olah satu isyarat bahawa mereka tidak mahu lagi berasa kecewa. Kira-kira sejam kemudian, pesawat mendarat di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, sebaik sahaja melangkah keluar dari pesawat mereka terdiam. Berbeza dengan udara yang panas dan lembap di negara jiran KLIA, terasa segar, tenang dan bersih. Pencahayaan yang terang hiasan dalaman dengan tona warna yang hangat dan lantai jubin yang digilap sehingga berkilat seperti cermin. Inikah Malaysia, kata Naomi dengan kagum. Melanie mengangguk, setuju. Sangat teratur atau boleh dikatakan tiada bunyi bising. Menakjubkan, lapangan terbang di negara sebelumnya sentiasa riuh rendah dengan iklan dan pengumuman yang tidak henti-henti. Tetapi di sini hanya ada pengumuman yang minimum dan bunyi langkah kaki orang ramai. Suasana yang teratur itu disulami dengan kehangatan kemanusiaan. Tetapi yang paling mengejutkan mereka ialah tandasnya. Sebaik sahaja pintu dibuka, ia kelihatan seperti ruang rehat di sebuah hotel mewah. Lantai yang berkilauan ruang yang berbau harum, tisu tandas berwarna putih bersih dan sentiasa mencukupi. Setiap bilik tandas malah ditanda sebagai telah dibersihkan. Susah nak percaya. Semalam kita baru saja lihat tandas yang begitu kotor, bisik Naomi. Melanie pula tersenyum dengan mata yang terbeliak. Ini tandas awam di lapangan terbang kan? Suasana percutian mereka akhirnya mula pulih. Catherine melihat dirinya di cermin dan tersenyum buat pertama kalinya setelah sekian lama. Nampaknya kita boleh mulakan semula. Namun mereka belum tahu bahawa pengalaman menaiki teksi di Malaysia nanti akan mengubah sepenuhnya persepsi mereka terhadap perjalanan ini. Keluar dari balai ketibaan KLIA, mereka melihat deretan teksi berwarna merah dan putih tersusun rapi. Badan teksi kelihatan bersih dan para pemandu yang memakai vest seragam sedang menunggu dengan senyuman. Walaupun kelihatan profesional langkah mereka, entah kenapa terasa berat. Betul ke teksi ini? Selamat tanya Melanie dengan cemas. Naomi tidak mengangguk, hanya menarik nafas perlahan. Ketakutan yang mereka alami di negara jiran masih belum hilang. Mereka bertiga berpandangan sebelum dengan berhati-hati melangkah ke arah sebuah teksi. Pada ketika itu, seorang pemandu teksi segera menghampiri mereka. Welcome to Malaysia, sapanya dengan fasih dalam bahasa Inggeris sambil membuka pintu belakang untuk mereka. Dia tolong bukakan pintu, kata Catherine terkejut. Di luar negara, penumpang membuka dan menutup pintu sendiri adalah perkara biasa. Tetapi layanan mesra pemandu ini membuatkan mereka terkejut dan gembira. Ini nampaknya sudah berbeza, kata Naomi dengan nada kagum dan terharu. Apa yang lebih mengejutkan mereka ialah cara pemandu itu melayan mereka. Selamat datang. Boleh saya tahu destinasi, cik tanya pemandu itu dengan nada yang tenang sambil menyambut bagasi mereka dengan cermat dan meletakkannya dengan perlahan di dalam bad kereta. Gayanya persis seperti seorang petugas hotel. Silakan masuk, saya akan pastikan pemanduan yang selamat. Ini sangat berbeza dengan pemandu yang kasar dan pendiam yang mereka temui sebelum ini. Keadaan di dalam teksi juga sangat kemas. Tempat duduknya mempunyai sarung yang bersih, kusyen tersusun rapi dan terhidu bau wangian yang lembut. Ini teksi ke mereka bertiga berpandangan sebaik sahaja masuk ke dalam kereta. Tempat duduknya sangat selesa, seolah-olah teksi itu masih baru. Bunyi enjin hampir tidak kedengaran. Apabila teksi itu mula bergerak dengan lancar, perasaan kagum mereka semakin memuncak. Wah, lancarnya. Sama ada ketika membelok atau berhenti di lampu isyarat, tiada langsung sentakan. Pemanduannya sangat stabil, tiada brek mengejut atau bunyi horn. Ia seperti dunia yang berbeza berbanding teksi yang ganas di negara jiran. Kalau ikut jalan ini kurang sikit lampu isyarat, jadi perjalanan akan lebih lancar, kata pemandu itu dengan lembut melalui cermin pandang belakang. Dia memilih jalan pintas yang hanya diketahui oleh penduduk tempatan, mengutamakan keselesaan penumpang. Sampai begitu sekali, dia fikirkan untuk kita tanya. Naomi terkejut, Catherine pula mengangguk dalam-dalam. Bukan itu sahaja, apabila tiba di destinasi tambang yang tertera pada meter hampir sama dengan anggaran yang mereka telah selidiki, tiada langsung rasa seperti ditipu. Jujurnya pemandu ni, kata Melanie sambil mengeluarkan dompet, kerana terharu dia ingin memberikan tip kepada pemandu itu.
Niat baik cik saya hargai, tapi saya akan lebih gembira jika cik gunakan wang itu untuk menikmati percutian di Malaysia, kata pemandu itu sambil tersenyum mesra. Di Amerika dan negara jiran yang mereka lawati, memberi tip adalah perkara biasa. Tetapi budaya menolak tip sebegini membuatkan mereka bertiga terkejut. Apa semua ni? Semuanya sempurna. Selepas turun dari teksi, mereka berdiri terpaku di hadapan hotel untuk seketika. Sebuah kenderaan pengangkutan biasa seperti teksi mampu menyentuh hati mereka dengan begitu mendalam. Ini merupakan kali pertama mereka merasai pengalaman sebegini. Ketika pemandu itu menyerahkan bagasi, dia merendahkan suaranya dan bertanya dengan ramah. Boleh saya tahu cik semua datang dari Amerika, ya? Mendengar soalan itu, mereka bertiga berpandangan dengan terkejut sebelum mengangguk. Ya, kami dari New York. Macam mana Pak Cik tahu? Pemandu itu tersenyum sedikit segan. Sebenarnya masa muda dulu saya pernah bekerja di New York selama lebih kurang 10 tahun. Saya bekerja sebagai concierge di sebuah hotel di pusat bandar. Betul ke? Mereka tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut mereka. Layanan yang begitu profesional dan sikapnya yang tenang kini terjawab setelah mengetahui latar belakangnya. Selepas bertukar kerja menjadi pemandu teksi di Malaysia, saya sentiasa berharap dapat memberikan pengalaman yang menyeronokkan kepada pelancong dari luar negara. Mendengar kata-katanya yang ikhlas, senyuman terukir di wajah mereka. Oh ya, cik semua mesti penat kan? Baru sampai dan belum makan lagi. Naomi tersenyum kelat. Ya, ada beberapa perkara yang berlaku di negara sebelum ini. Sejujurnya kami tak dapat menikmati makanan dengan baik. Mendengar itu, riak wajah pemandu itu menjadi sedikit serius. Dia kemudiannya memberi cadangan. Kalau begitu cik, semua mesti cuba kedai Char Kway Teow di kawasan berdekatan. Ia bukan kedai untuk pelancong tapi sangat popular di kalangan orang tempatan. Tauke kedai tu pun baik orangnya. Saya pun selalu makan di sana. Catherine segera bertanya dengan penuh minat. Boleh saya tahu nama kedai itu? Sudah tentu. Tempatnya agak tersorok sikit tapi dari hotel ni jalan kaki dalam 10 minit saja. Kedainya di dalam satu lorong kecil. Kena perhatikan papan tandanya betul-betul ya, kata pemandu itu sambil menulis nama kedai dan arah jalan di atas sehelai kertas dengan teliti. Ketika mengucapkan selamat tinggal, dia sekali lagi melambai tangan. Selamat bercuti di Malaysia. Setelah teksi itu berlalu, mereka bertiga berdiri di situ untuk seketika. Hanya dengan menaiki sebuah teksi, persepsi mereka terhadap Malaysia berubah sepenuhnya. Rasa macam semua tekanan yang kami rasa sebelum ni hilang begitu saja. Selepas mendaftar masuk dan meletakkan barang, mereka segera menuju ke kedai Char Kway Teow yang disyorkan. Mengikut arahan mereka melalui lorong yang sempit dan menemui sebuah kedai kecil dengan papan tanda yang sederhana. Di dalamnya hanya ada beberapa buah meja dipenuhi dengan suasana tradisional. Wap dari dapur membawa bersama aroma yang sangat menyelerakan. Setelah Char Kway Teow dihidangkan, mereka mengambil suapan pertama dan terus berpandangan sesama sendiri. Apa ni? Sedapnya sampai tak terkata. Rasa kuah yang pekat dan seimbang, mi Kway Teow yang kenyal, udang dan kerang yang segar. Walaupun ringkas, setiap ramuan dimasak dengan teliti. Mungkin sebab pengalaman kita sebelum ini, makanan ni terasa lebih istimewa, kata Naomi sambil tersenyum. Melanie mengangguk. Tapi rasa macam ni di New York pun susah nak dapat. Pengalaman menaiki sebuah teksi di Malaysia telah membawa kepada satu pengalaman kulinari yang tidak dijangka. Perjalanan yang beberapa jam lalu dipenuhi dengan kebimbangan dan keraguan, kini perlahan-lahan tetapi pasti mula berubah menjadi sebuah kenangan yang tidak ternilai. Kembali ke bilik hotel, Catherine duduk di atas katil seolah-olah keenakan Char Kway Teow itu masih terasa di mulutnya. Di dalam bilik yang sunyi itu, mereka mula berbual tentang pemandu teksi tadi. Hebat betul Pak Cik tu kan, kata Naomi. Melanie mengangguk. Bukan setakat mesra, tapi kita dapat rasakan keikhlasannya. Bukan melalui kata-kata, tapi melalui perbuatannya. Catherine membuka galeri foto di telefonnya. Terdapat gambar papan tanda kedai Char Kway Teow yang disyorkan itu dan gambar hidangan yang masih berasap. Gambar ni rasanya aku takkan padam sampai bila-bila. Mungkin kerana pengalaman di negara jiran terlalu buruk, perkara-perkara kecil sekalipun mampu menyentuh hati mereka dengan mendalam. Tetapi ia bukan sekadar perbandingan.
Kebersihan lapangan terbang, tandas awam yang teratur dan layanan pemandu yang sopan, semuanya dengan lembut mengubah standard biasa di dalam fikiran mereka. Kalau difikirkan balik masa baru sampai di negara jiran tu, beg kita terus rosak. Teksi pula menakutkan, tambang mahal, pemandu kasar dan bandar pun kotor, kata Melanie. Perbualan mereka beralih kepada persepsi tentang Malaysia. Saya ingatkan Malaysia ni tempat yang lebih riuh rendah, tapi sebenarnya tidak. Mungkin kerana ada rasa kemanusiaan dan saling menghormati, semua orang dapat hidup dengan selesa. Amerika berpegang pada kebebasan, tapi kadang-kadang ia menyusahkan orang lain. Tapi di Malaysia, saya rasa semua orang seolah-olah mengambil berat tentang orang lain. Mereka bertiga mengangguk setuju. Mereka tidak menyangka perjalanan ke Asia ini akan memberikan kesan yang begitu mendalam kepada jiwa mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan semasa merancang percutian ini. Di Malaysia, mereka telah menemui sesuatu yang istimewa. Rasa macam nak tinggal di Malaysia 3 hari lagi, kata Naomi. Melanie segera menyahut, kita belum pergi ke Pulau Pinang lagi dan Langkawi pun nampak menarik. Ya, kalau datang ke Asia lagi, lain kali mungkin kita datang ke Malaysia sahaja sudah cukup. Menjelang akhir perjalanan, keinginan untuk kembali ke Malaysia mula timbul di hati mereka. Ia bukan sekadar komen seorang pelancong, tetapi satu perasaan percaya yang tulus terhadap negara itu. Setelah pulang ke New York, mereka tidak henti-henti menceritakan pengalaman mereka di Malaysia kepada keluarga dan rakan-rakan. Teksi di Malaysia memang lain macam, pemandunya sangat ramah fasih berbahasa Inggeris dan tolong angkatkan bagasi. Kami nak bagi tip pun dia tolak. Dia kata, gunakan wang itu untuk menikmati Malaysia sepenuhnya. Mereka turut memuat naik gambar dan video di media sosial. Setiap hantaran menceritakan pengalaman yang penuh dengan rasa terharu mengatasi segala tekanan yang mereka hadapi di negara jiran. Reaksi daripada pengikut mereka juga dipenuhi dengan komen seperti rasa nak pergi Malaysia dan terharunya sampai rasa nak menangis. Dalam salah satu hantarannya, Catherine menulis, dulu kami teragak-agak untuk menaiki teksi itu. Sekarang kami berkata, kami mahu menaikinya lagi. Malaysia telah menjadi tempat yang tidak akan saya lupakan seumur hidup. Dalam sebuah perjalanan, seseorang itu bukan sahaja dipengaruhi oleh pemandangan dan makanan, tetapi imej sesebuah tempat itu boleh berubah sepenuhnya kerana orang yang ditemui di sana. Bagi 3 wanita Amerika ini, pertemuan dengan pemandu teksi Malaysia itu mempunyai nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar sebuah perkhidmatan. Ia melambangkan semangat budaya rakyat Malaysia yang mengambil berat tentang perkara-perkara yang tidak kelihatan. Lapangan terbang yang teratur, tandas yang bersih dan senyap, layanan yang ikhlas dan kata-kata yang mesra setiap satunya adalah faktor yang membuatkan seseorang ingin kembali lagi. Jika anda pernah melancong ke Malaysia, apakah pengalaman anda? Apakah perkara-perkara kecil yang meninggalkan kesan di hati anda? Sila kongsikannya di ruangan komen. Terima kasih kerana membaca sehingga akhir. Jika cerita ini sedikit sebanyak menyentuh hati anda, sila berikan like dan langgan saluran ini.